Nak cuci balik kerja, nak cuci rambut tak sempat. Awak ada masalah kepala mumu yang agak teruk jugalah. Hai sis cantik. Okey, nama apa? Bel. Bel. Okey, umur berapa? 27. 27. Okey. So datang hari ni untuk masalah apa? Berminyak, paling mumu kadang berkuping-kuping. Okey. So saya tengok kat sini rambut awak jenis yang ada bekas warna. Sebelum ni kan, bila last colour? Tahun lepas. So ada buat selain tu ada buat apa lagi? Biasa je, cuci biasa. Ada bekas keratin kan? Okey, I see. Kulit kepala yang you paling concern? Betul. Okey, kenapa? Kadang-kadang sebab saya kerja pakai tudung 12 jam. Okey. Kadang nak cuci balik kerja, nak cuci rambut tak sempat. Selalunya habit awak cuci berapa hari sekali? 2 hari sekali kan, 3 hari sekali. 2 atau 3 hari sekali lah. Okey. Kalau kita tengok kat sini, awak ada masalah kelemumu yang agak teruk jugalah. Sebab boleh nampak dengan mata kasar. Okey, kelemumu lah. Okey, tapi overall kulit kepala I tengok so far okey. You kerja sebagai apa? Saya bawa lori dekat port. Oh, okey. Panas. Betul. Okey, normal. Okey, sebab tu dia cepat berminyak So apa yang kita akan buat sekarang ni, kita akan scan. So hari ni you memang nak fix problem untuk scalp you lah. Betul. Okey, kita scan dulu. So kita dah scan. So I nak tunjuk dekat you result dia macam mana. Okey, pegang dulu. Okey. Sebenarnya I rasa tak ada major issue sangat dengan kulit kepala you. So you akan nampak ada sikit keradangan kemerahan. Okey, dekat certain places. Ini awak punya kelemumu. Okey, kelemumu awak ni jenis yang ada yang kering, ada yang berminyak combination. You punya still okey. Nak kata major sangat pun tak. So hari ni treatment yang sesuai dengan you actually sebab 1.5 basic treatment dah cukup. Okay, so basic treatment yang kita akan bagi hari ni adalah Hydro Calm Ritual. So Hydro Calm Ritual ni fungsi dia adalah untuk bersihkan semua kelemumu, kering, basah, keruping ke kalau ada. Okay, kita nak bersihkan semua. Yang tersumbat semua nak clearkan dia. So kita akan start dengan Hydro Calm Ritual. Biasanya treatment ni dalam 40 minit. So you ada masa tu tak? Ada masa tu tak untuk I? Ada Okay, so jom kita buat sekarang. Okay. So untuk scalp treatment kita yang hydro ni, kita tak gunakan shower head yang biasa kita guna dekat rumah, dekat salon. Okay, kita gunakan mesin water punch ni. Dia bukan biasa tau. Yang ini dia keluarkan air hentakan micro nano 1800. So speed dia sangat laju. Dia boleh keluarkan semua keruping, sel kulit mati, semua tu dia boleh keluarkan. Nampak tak? Yang berpusing-pusingan, berterbang-terbangan, itu semua tu adalah keruping, kelemumu, sel kulit mati, semua dia dah terkeluar dengan satu kali treatment sahaja. So itu beza dia Hydro Calm Ritual dengan cuci biasa. Kalau tanya saya kan, pergi salon, wash and blow, berbaloi tak? Tak. Hydro lagi berbaloi sebab betul-betul bersih kulit kepala kita. Kalau ada rambut berwarna, rambut yang jenis keratin, ada buat rebonding, ada bleach, mesti kena pakai hair mask untuk protect rambut you. So pakaikan hair mask ni dekat tengah sampai hujung rambut macam ni. Kita biarkan dia dalam 5 ke 10 minit macam ni. So ini pun kalau you dah tengok, nampak tak dia punya rambut tu dah nampak dah, dia punya shininess dia tu tak sama dengan rambut biasa dia. So, you rasa macam mana? Rambut dah comel-comel. Okay, so kulit kepala macam mana? You rasa okay? Dia segar macam dah berasa bernafas. Bernafas kan? Okay, ini keadaan kulit kepala you sekarang lah. So tadi sebenarnya tak banyak beza sangat sebab you memang problem tak banyak pun. So you just boleh nampak saluran darah pun nampak ketara. Okay, and then you punya follicle pun nampak ketara. So macam saya cakap tadi lah, kena ambil kesempatan ni balik start pakai tonik dah. Jangan simpan. Hair mask pun jangan simpan. Sebab apa kan, I rasa you pun suka colour rambut. You pun suka express diri you melalui rambut kan. Seiring dengan tu dia kena ada konsisten jugalah. Okay? Alright, boleh ya? Boleh. So bulan depan jumpa you lagi untuk colour? InsyaAllah boleh.